بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang yang sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Akak doakan agar kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram yang bertajuk Aku Masih Bernyawa. Jom dengar kisah oleh Jering, nama penulisnya. Jom. Akak namakan pencerita ni sebagai Hazrin tau, untuk mudahkan penceritaan akak. Okey, macam ni kisah dia. Cerita mistik yang Hazrin nak cerita kali ini berkaitan dengan diri Hazrin sendiri dalam tahun 2014. Hazrin ni dia dah berhenti bekerja sebagai event manager disebabkan Hazrin ni dapat sambung pelajaran lah ke peringkat seterusnya. Alhamdulillah. Hazrin ni dia sambung pengajian dekat sebuah universiti yang jauh nun dekat utara Malaysia. Mesti ramai yang meneka kan Universiti Utara Malaysia, betul tak? Malangnya bukan, biarlah ia jadi rahsia macam tu. Semasa Hazrin ni degree, semua penuntut universiti tu diberikan kolej kediaman dari semester pertama sampailah semester akhir. Tapi bila dah melanjutkan pelajaran ke master, diorang ni diberi pilihan lah untuk mencari rumah sewa. Genap 10 orang kawan, diorang dapat rumah sewa di sekitar ibu negeri lah masa tu untuk jimat kan. Bila sewa satu rumah 10 orang, tak adalah mahal sangat. Rumah semedi yang luas tau diorang sewa. Ada 3 bilik yang besar dan rumah tu boleh memuatkan hampir 6 biji kereta lah macam tu. Kawasan dalam pagar dia memang luas lah kalau boleh muat sampai 6 biji kereta, betul tak? Syukur Alhamdulillah, persekitaran diorang tu dipenuhi dengan jiran-jiran yang baik dan kebanyakannya dah menjangkau usia. Cuma jiran semedi diorang ni tak ada orang tinggal yang betul-betul dekat dengan diorang ni. Dalam pertengahan bulan April tahun 2014 lah, diorang satu rumah ni dia merancang lah nak berjalan ke Kedah. Dia nak menginap kat Gunung Jerai masa tu. Perjalanan ambil masa lebih kurang 2 jam setengah lah untuk diorang tu sampai kat JT Tanjung Dawai. Jadi Hazrin ni dia tak tahu kenapa dia mula rasa tak sedap hati dari awal perjalanan tau. Mungkin Hazrin teringat tentang Maya tau. Kalau korang mengikuti cerita Hazrin yang rindukan Maya, rumah adik Maya yang terlibat dengan dalam aktiviti pemujaan kat area baling, nak dijadikan cerita, kawan-kawan Hazrin ni dia pula duk berpakat lah nak ke air panas Ulu Legong kat baling malam tu nanti. Mungkin itu sebab perasaan Hazrin tak sedap hati. Dia mula rasa macam tak selesa. Jadi diorang tu bergerak 3 kereta dan diorang park kereta dekat JT Tanjung Dawai. Hajat dekat hati dia nak menyeberang laut tu untuk ke Pantai Merdeka disebabkan perjalanan menaiki kereta ke Pantai Merdeka tu lebih kurang nak kena tambah dalam setengah jam lagi. Jadi naik bot laju ni dah lah murah, jimat masa semua. RM3 je korang, bukan mahal mana pun, naik bot je lah. Jadi diorang semua naik satu bot pergi ke sana. Waktu lebih kurang masa tu pukul 2 petang. Suku perjalanan masa tu tiba-tiba kan enjin bot berhenti. Semua pandang pakcik pemandu bot. Kenapa ni pakcik? Selalu ke jadi macam ni? Tanya si Isa.
Pakcik baru je tambah minyak sebelum bergerak tadi. Tak apa, anak tunggu atas bot. Pakcik terjun tengok apa jadi ya, kata pakcik tu. Lepas tu Hazrin dia teruslah mencelah. Pakcik kan boleh angkat je dari atas pemegang enjin tu. Tak perlulah rasanya nak terjun bagai. Pakcik dah cuba tarik, tapi macam tersangkut lah sesuatu lah nak. Tak tahu apa bendanya, balas pakcik tu. Berdebuk pakcik tu cepat-cepatlah terjun ke laut. Jadi dia orang yang dekat atas tu dah mula rasa risau tau. Sebab cuaca tiba-tiba jadi gelap, jadi mendung. Dalam hati Hazrin ni, apa benda pula nak jadi ni macam tu. Jangan-jangan ni petanda supaya aku batalkan trip ni kot. Weh, dah lama lah pakcik tu dah lahir. Panjangnya nafas dia, kata Din pula masa tu kan. Dalam-dalam Hazrin tu duduk terfikir dalam hati macam tu. Lepas tu Hazrin dia kocak-kocakkan air. Terkejut Hazrin bila pakcik tu tiba-tiba muncul. Nak, ada rambut lah tersekat dekat enjin. Pakcik nak leraikan tak boleh, makin berselirat. Kalau ada bot lagi satu lalu, panggil mereka ya. Pakcik tu nak cuba sekali lagi lah turun nak leraikan kan. Jadi diorang tu semua angguk. Masa tu dia angguk dalam keadaan lemah. Itulah pasal dah lah bot dekat Tanjung Dawai ni tak banyak. Siapalah punya idea nak naik bot ni? Acap dah mula marah tau. Tiba-tiba air mula bergelora kuat. Hazrin syak hujan dekat tengah laut kot. Jadi Hazrin cepat-cepatlah kocakkan air, panggil pakcik tu timbul. Kenapa? Dah dapat bantuan ke? Pakcik tu cakap macam tu. Tak pakcik, baik pakcik naik. Kita ikhtiar cara lain. Laut makin bergelora ni pakcik. Mungkin hujan kot, kata Hazrin. Pakcik tu naiklah perlahan-lahan. Tiba-tiba gedebuk, pakcik tu masuk semula dalam air. Macam dia bukan nak masuk dengan rela tau. Dia macam termasuk dalam air, macam ditarik. Jadi diorang ni dah saling pandang sesama sendiri. Tolong, suara pakcik tu mula kedengaran tau. Jadi diorang nampak tangan pakcik tu nak naik ke bot. Teruslah diorang tarik tangan pakcik tu, bawa pakcik tu masuk ke perut bot. Kenapa pakcik masuk ke dalam air balik? Tanya Hazrin. Pakcik sendiri tak tahu. Tiba-tiba rasa macam ada benda tarik. Bila pakcik tengok tak ada apa-apa pula, balas pakcik tu. Tekaan Hazrin betul. Hujan melanda Pantai Merdeka hari tu. Dari jauh kan, nampaklah ada bot datang. Apa hal ni? Enjin rosak ke Pak Li? Kata pemandu bot tu. Tak tahulah Meh, ada rambut berselirat dekat enjin aku. Mana datangnya aku tak tahu, balas Pak Li. Okey, dah jom. Korang ikat tali ni dekat kepala bot, aku tarik, kata dia. Alhamdulillah lah, sampai jugalah diorang tu dekat Pantai Merdeka. Hilang rasa mood nak berholiday time tu. Selesai berterima kasih dengan Pakcik Ali, dengan Amin semua. Jadi diorang pun berjalanlah menyusuri pesisiran Pantai Merdeka. Weh, tadi kemain macam nak hujan lebat. Elok je cuaca ni panas, kata Isa. Jadi diorang ni mendiamkan diri. Lepas tu teruslah pergi menjamu selera. Kalau korang nak makan ABC terbaik, besar harga berpatutan, boleh mari kat situ. Serius, memang terbaik. Perkena sekali mi rebus, terangkat buntut. Macam tu, sempat iklan. Perkara tu tadi, diorang lupakan sementara. Nasib baiklah diorang naik bot balik ke Tanjung Dawai, tak berdepan dengan apa-apa pun masalah. Okey, jom pergi Gunung Jerai pula. Apa yang jadi tadi tu letak kat tepi, babe, kata Acap. Jadi diorang semua pun bersetujulah kan. Takkanlah nak memikirkan benda tu sampai tak ke mana. Masa tu jam dah menunjuk ke pukul 4:30 petang tau. Sekali lagi diorang tu diduga sepanjang perjalanan menaiki Gunung Jerai. Masa tu Hazrin ni drive kereta yang dekat belakang sekali. Tiba-tiba kan kereta kat depan brake mengejut. Berasap tayar Hazrin. Masa tu dia tarik kan handbrake. Ada seekor harimau belang rupanya dekat tengah-tengah jalan. Biar betul Hazrin pernah pergi Gunung Jerai ni dah dekat 3 kali. First time Hazrin tahu pak belang ada dalam hutan belantara Yan tu. Sepanjang program bersama dengan pelapis dulu dekat Gunung Jerai ni, tak pernah diorang didedahkan dengan bahayanya harimau oleh ranger hutan tau. Memang tak ada info pun. Jadi Hazrin dia telefon kereta kat depan. Weh, aku rasa better kita gerak slow lalu sebelah dia. Nak tunggu sampai bila dia nak kalih badan. Lepas tu diorang tu setujulah. Sampai je dekat kereta Hazrin tu, harimau tu terus melompat tau. Dia menghentak side mirror Hazrin sampai patah. Teruslah Hazrin tu dia berderum tekan minyak. Dalam hati dia sebut, celaka, aku baru je tukar side mirror sport.
Macam tu. Siapa yang pakai Wira atau Satria tahulah rupa set mirror spot macam mana, yang kecil yang ada lubang angin tu. Dalam sakit hati tu lah diorang diduga sekali lagi, korang ada Abang Chong tergantung atas pokok. Pocong tau. Berderau jantung si Hazrin ni. Selalu Hazrin kena bersorangan je, tapi kali ni diorang diuji semua. First time nampak Abang Chong diikat atas pokok. Atau Mika dah tak ada kerja lain ke? Lepas tu masing-masing laju naik ke puncak. Bau hangit jugalah giabok Hazrin ni. Duduk paksa main giar rendah je. Sesampainya Hazrin dekat sebuah resort dekat Gunung Jerai, diorang tengok lengang je, tak ada siapa-siapa pun. Hazrin buka lah bonet. Dia ajaklah semua berkumpul, bawa keluar handset, duduk dalam bulatan, letak air mineral dekat tengah-tengah macam tu. Jadi diorang baca Al-Fatihah, baca Yasin 3 kul, baca Al-Kahfi masa tu. Diorang minum sambil selawat ke atas Nabi dan diorang basuh muka. Pin, tiba-tiba ada kereta horn pada diorang tau. Korang dah kenapa duduk tengah jalan? Nak mati ke? Kesesat. Walaupun ayat yang dikeluarkan menyakitkan hati, tapi diorang bersyukurlah dah dibukakan mata hati. Menononglah diorang ni pergi ke ruang lobi resort masa tu lah. Kawasan resort situ dia memang cantik. Jadi diorang diberikan banglo. Masing-masing tak ceritakan kisah tadi. Mungkin disebabkan kepenatan kot. Jadi Hazrin teruslah capai towel mandi. Dia baring dalam tub mandi. Dia memikirkanlah kisah yang berlaku tadi lah. Adakah disebabkan aku? Mereka semua kena. Dia terfikir, Ustaz Halim pernah berpesan, janji syaitan dengan pemakai ni kuat. Kalau kita tak nak ada masalah, jangan cari masalah. Dia tak suka kau di sini. Sampai ke hari ni Hazrin tak faham apa yang dimaksudkan Ustaz. Tapi seakan Hazrin dapat meneka kemungkinan ada kaitannya dengan apa yang Hazrin pernah terbaca dalam diari adik Maya. Telah aku pagar kawasan ini dari kaki kotormu. Kuasaku akan bertambah kuat jika engkau dalam wilayahku. Sampai mati aku tak benarkan engkau kemari andai aku mati. Bibit ayat yang Hazrin koyakkan dalam diari tau, seakan mentera, tapi ditulisnya ink berwarna merah seakan darah yang Hazrin simpan dekat rumah sewa dia lah masa tu. Apa kaitan nasihat Ustaz dengan mentera maya? Wallahualam lah, tak tahulah. Tiba-tiba guruh berdentum kuat korang. Pap. Dah tu blackout lah. Jadi Hazrin dia capai phone dia, dia buka flashlight. Satu bunyi pun dia tak dengar tau. Kebiasaannya kan, kalau blackout macam tu, mesti dalam rumah tu dah rio, dah cari kotak fuse utama macam tu. Dia Hazrin dia capai tower, teruslah dia keluar. Weh korang, Isa, Acap, Min, weh buka lampu balik weh. Sunyi sekejap. Seakan bunyi pintu ditutup kuat tau. Masalah apa ni? Psst, psst. Bunyi berbisik. Kum. Belakang Hazrin, Allahu Akbar. Terus Hazrin toleh ke belakang. Ada pocong yang ketinggian setinggi shilling, siap tunduk pandang pada Hazrin. Tindakan refleks, teruslah Hazrin tercampak phone dia dekat pocong tu. Teruslah Hazrin tu dia menyandar dekat dinding, dia pejamkan mata dia. Hazrin baca segala surah yang dia tahu. Kawan-kawan korang sebagai nasihat lah, kalau jadi situasi macam ni, mohon bertenang, tarik nafas, baru baca surah apa yang korang ingat. Lagi kita kalut, lagi banyak lah kita buat silap. Betul tak? Rin, ada orang sentuh bahu aku. Terkejut lah Hazrin. Rin nama timbangan dia. Hazrin nampak Acap. Kau apa hal duduk bergelap dalam bilik ni? Dah senja ni. Kau jangan buat main, nanti pocong tu mai balik. Kau nak? Musibat punya kawan. Boleh pula dia petik nama pocong tu. Weh, jujur, tadi blackout ke tak? Kata Hazrin tau. Mana datanglah blackout. Kita orang semua ada dekat bawah tadi, sedap main kad sambil cerita pasal hal tadi. Tuk. Dengar kau menjerit. Balas dia. Mengurutlah dahi Hazrin. Terbantutlah Hazrin nak sambung mandi. Terus Hazrin bersiap-siap. Lepas tu dia turun ke bawah.
Lepas tu dia nyalakan rokok John lah, John White, yang dia orang bawa stok daripada rumah masa tu. Sambil main kad, masa tu dia nampak macam jahil sikit lah. Tapi dia orang main bukan pakai duit pun, cuma suka-suka je. Masa tu azan maghrib berkumandang, semua masuk dalam bilik nak mandi. Disebabkan Hazrin dah mandi, jadi Hazrin ambil wuduk. Lepas tu dia solat kat ruang tamu. Lepas tu bunyi akum. Hazrin dengar ada orang ketuk pintu, sayup je, macam bagi salam tau. Hilang khusyuk Hazrin masa tu dia solat, seakan rasa macam ada orang dekat belakang dia. Jadi pintu utama membelakangi Hazrin masa tu. Kira bunyi tu sayup-sayup kat belakang Hazrin lah kan. Jadi Hazrin didengar bunyi tombol dipulas-pulas, tapi pintu tu tak dapat dibuka sebab Isa ni dah kunci dari tadi lagi. Gedegang bunyi pintu digegarkan pula. Hazrin makin hilang keruan tau. Hazrin dia cuba nak bertenang, dia nak habiskan juga solat dia. Tiba-tiba ada bunyi berdengus dekat sebelah kiri telinga dia. Hazrin sajalah dia memperkuatkan takbir dia, Allahu Akbar macam tu. Sayup ada suara ikut Allahu Akbar. Ya Allah, benda ni ajuk pada Hazrin. Selesai Hazrin bagi salam, tanpa pandang belakang, 100 meter Hazrin lari naik ke atas tau. Terus melompat atas katil kawan dia. Diorang tanya, kenapa? Hazrin tu senyap je, lepas tu senyum sinis macam tu. Kalau Hazrin cerita pun mungkin diorang tu semua tak percaya. Malam tu diorang tu semua makan malam dekat hotel. Berselera lah semua kan, makanan hotel. Mungkin sebab penat bercampur dengan geram, campur dengan lapar macam tu. Jadi memang makan je lah. Jadi si Min ni tanya, weh, jadi tak pergi air panas? Aku nak buang kurap aku ni. Gila pengotor nak buang kurap rendang dalam air panas. Tak dapat Hazrin nak bayangkan macam tu. Semua senyap je. Kalau si pocong tu ada lagi macam mana? Dah lah aku tengok GPS dekat 90 km nak ke sana, kata Acap. Aku rasa baik kita pergi je lah. Dah alang-alang kita datang sini, takkan pasal hantu tu korang nak jadi penakut. Kita ramai, kita makhluk Tuhan yang paling mulia. Sepatutnya depa yang takut kita, bukan kita yang takut depa. Wah, pandai pula si pakku ni ceramah jom je lah kita pergi. Tapi apa-apa jadi, kita semua sama-sama harung. Jangan sini sembang. Dah jadi apa-apa, kau salahkan orang lain, pintas Hazrin masa tu. Masa tu juga jam menunjukkan pukul 10 malam. Jadi Hazrin dia lead bacaan doa tau. Dan diorang minum baki ayasin yang dibuat petang tadi. Kali ni Hazrin kat depan sebab phone member Hazrin tu je yang ada GPS. Dulu tak ada Waze apa ni semua bagai, memang tak ada lah. Dulu guna Papago macam tu. Menuruni bukit lah malam tu. Alahai, sudah kereta belakang pula korang buat double beam. Jadi diorang pun menyusuri perlahan lah. Drop gear 2. Tak berani Hazrin nak laju-laju dengan keadaan macam tu. Korang bayangkanlah, tengah-tengah korang drive, tiba-tiba korang nampak ada kain putih tutup penglihatan korang kat depan cermin kereta. Apa korang nak buat? Memang dah nama pun syaitan kan, perangai menyakitkan hati lah. Jadi Hazrin brake perlahan supaya kereta belakang tak langgar pada kereta Hazrin. Duk, seakan benda yang menumpang dah terbang tau. Hazrin teruskan perjalanan kembali ke kolam air panas Ulu Legong macam tu. Hazrin tak tahu apa sah GPS Hazrin ni suruh lalu dekat Latar Bayu. Sedangkan Hazrin dulu lalu Latar Mengkuang kalau nak lagi dekat lah. Memandangkan hari dah semakin larut malam masa tu kan, Hazrin ikutkan sajalah apa yang GPS tu nak tala ke mana, ikutlah. Tiba-tiba Hazrin terkejut. Kampung Rambung 8 km belok kiri. Terus Hazrin bagi signal, berhenti dekat tepi jalan masa tu, hisap rokok sebatang. Lepas tu member Hazrin tanya, apa sah berhenti weh? Aku tak tahulah. Setiap kali aku search air panas baling, dia keluar Kampung Rambung. Jawab Hazrin lah masa tu. Lepas tu Isa dia balas, mungkin air panas tu dekat area Kampung Rambung tu kot. Macam tu kan. Dengan pantas Hazrin cakap, aku banyak kali pergi. Aku tahulah Kampung Rambung tu agak pedalaman hutan sikit, bukan kawasan Hulu Legong. Mesti ramai tertanya-tanya, kenapa aku harus takut dengan Kampung Rambung? Betul tak? Kat situlah lokasi adik Maya. Maaf ya jika
ada yang menonton yang tinggal dekat sana. Orang kampung sana baik-baik belaka, cuma si adik Maya ni je yang tersalah langkah. Pin, ada sebuah saga merah lah horn diorang. Lepas tu berhenti kat depan kereta Hazrin ni. Keluar 2 orang, lagak dia macam Pak Imam lah. Anak semua ni nak ke mana? Sesat ke? Kata orang tua tu. Maaf pakcik, kami nak ke air panas Baling, tapi GPS kami rosak. Balas Hazrin. Orang tua tu bergeruk dahi senyap tau. Maaf, pakcik tak biasa dengar pula tempat tu. Kolam air panas tu famous kat kawasan ni. Takkanlah orang tua tu tak tahu. Jadi Hazrin dia bercakap dalam hati lah. Dia tertanya-tanya, takkan tak tahu kan? Hari dah lewat malam ni. Kalau anak nak ke kolam air panas dekat kampung Atuk ada. Tak perlulah bayaran, tapi mungkin tak sebesar kolam air panas yang anak nak pergi. Balas orang tua tu. Korang boleh panggil Atuk Tok Ali. Kawan Atuk ni nama dia Tok Mok. Balas dia lagi. Pada mulanya Hazrin tak setuju tau. Sebab dia rasa macam was-was lah dekat Tok Ali dengan Tok Mok tu. Rasa was-was dia tu kuat sangat. Macam dirancang-rancang je semua kejadian ni nak berlaku hari tu juga. Jomlah kita ikut Atuk ni. Dari kita kalut nak cari, jawab si Isa masa tu. Dia cuba suggestkan lah kepada Hazrin yang kawan-kawan dia. Diorang mengeluh tau. Lepas tu diorang ikut juga walaupun mengeluh. Dalam kereta, Hazrin mula rasa muskil. Kenapa jalan yang dibawa oleh Tok Ali ni tak ada dalam GPS? Kalau korang pernah guna aplikasi Papago, memang kadang-kadang tak berapa nak accurate kan. Sometimes dia akan tunjuk lokasi kita dekat luar dari jalan asal, betul tak? Jadi Hazrin dia sekadar nak fikir tak ada apa-apa kot macam tu. Kereta saga merah tu meluncur perlahan lah ke satu simpang. Ada tanah perkuburan korang. First time Hazrin tengok tanah perkuburan yang besar gila. Jadi diorang tengok coverage phone pun dah tak ada dah kat situ. Sampailah ke destinasi yang dituju tau, Kampung Cacar. Besar gerbang yang dia buat orang kampung tu gamaknya. Jadi diorang parking lah dekat depan sebuah kedai makan. Masa tu memang gamat lah orang kampung dekat situ tengah makan, bersembang kan. Kenapa orang kampung kat sini nampak macam tradisional sangat? Makan atas daun pisang, berkain batik ikat dekat kepala. Yang lelaki pakai tanjak, tak berbaju. Ada juga yang pakai kebaya. Jadi diorang terbuai sekejap tau. Jadi pandangan yang bukan senang nak tengok pandangan macam tu. Jadi diorang macam syok sekejap. Marilah menjamu dahulu. Lepas ni aku suruh cucu aku bawa korang ke kolam air panas nah, kata Tok Mok. Makanan yang dihidang atas daun pisang tu, gulai itik dengan ulam dengan ikan masin ditambah dengan pegaga, memang membuka selera diorang semualah. Jadi Hazrin dalam rasa was-was tu, habis juga nasi korang. Perkara yang paling pelik, warga kampung kat situ dia macam tak pelik dengan kehadiran diorang tu. Semua buat kerja masing-masing, berbual, lepas tu main dam. Adalah seorang gadis keluar dengan susuk tubuh lebih kurang lingkungan umur 20-an macam tu lah. Dia berbaju kebaya sulam kuning. Bau dia memang harum, wangi sangat. Inilah cucu Tok, nama dia Melati. Melati akan iring korang ke sana. Melati orang dekat kampung ni memang berpakaian macam orang dahulu ke? Piring astro pun diorang tak nampak tau. Kata Hazrin sepanjang perjalanan tu nak ke kolam air panas tu lah, dia stay was-was, tapi dalam was-was dia ikut juga. Dekat sini kami memang tak bercampur dengan orang dekat bandar. Kami suka dengan cara kami. Kami tak suka orang luar memandai-mandai tukar budaya kami. Terkedulah Hazrin sekejap. Sesampainya Hazrin dekat kolam air panas, melopong dia orang semua tau. Ada dekat berbelas orang perempuan yang berkemban tengah bermain dekat gigi kolam. Kepala otak Hazrin ni seakan tak boleh nak terima tau. Baru sekejap tadi Hazrin disapuk oleh 2 orang tua yang lagaknya macam Tok Imam. Kali ni diorang dihidangkan dengan gadis-gadis berkemban pula. Apa hal ni?
Dalam melopong pun diorang tu melangkah juga ke kolam air panas gitu. Gadis-gadis kat situ cantik sangat dengan kulit sawo matang. Sambil diorang tu berendam, diorang renjis-renjis air dekat diorang ni tau. Dekat diorang tu maksudnya gadis-gadis tu renjiskan air dekat diorang ni. Macam dirancang. Cuba bayangkan korang. Setiap orang dari diorang dia akan didampingi oleh seorang gadis. Nama awak siapa? Tanya Hazrin lah pada gadis tu. Namaku Salwa. Orang di sini panggilku Putri kerana aku anak penghulu. Jawab si Salwa tu. Peh. Dengan lenggang-lengguk dia bercakap. Susah Hazrin nak terima dekat situ. Kira imam boleh luntur lah macam tu bila tengok. Cantik kan. Lepas tu lemah lembut lah lagi. Uish. Dah lah memang imam tak berapa nak kuat time tu. Boleh saya tahu kenapa dari tadi saya tak nampak langsung remaja lelaki? Yang saya nampak anak dara, atuk dengan nenek je, kata Hazrin pada Salwa tu lah. Tiba-tiba Salwa menangis tau. Ramai budak lelaki yang sebaya denganku dah dibawa ke Rambung. Mereka dikerah kerja di sana. Terkejutlah Hazrin. Rambung? Maksud awak kampung Rambung? Kenapa kena ikut arahan penduduk kat sana? Kuat sangat ke pengaruh Tok Penghulu Rambung tu? Hazrin bertanya lagi. Salwa pandang mata Hazrin. Dia tarik Hazrin ikut dia. Saya tak boleh bercerita tentang Rambung di tempat yang terbuka. Rambung merupakan salah satu kampung terkuat dalam wilayah ni. Ada seorang palima yang kami gelarkan Raden Piki, yang sangat kejam sampai boleh buatkan seluruh kampung ikut cakap dia, kata Salwa. Lepas tu Hazrin jadi makin keliru tau. Hazrin baring dekat pondok tu lah. Entah berapa lama Hazrin tertidur kat situ. Hazrin terkejut dekat sebelah dia ada Salwa. Sudah. Aku ada buat apa-apa ke dengan dia malam tadi? Dia terfikir macam tu lah. Air tuak yang diminum semalam betul-betul buat dia jadi macam lemau tau. Hazrin dikejutkan Salwa. Dia tersenyum sinis. Kenapa Salwa tidur kat sini? Atuk tak datang mencari ke? Tanya Hazrin. Atuk yang suruh teman dekat sini. Malam tadi awak boleh tahan ya? Sambil Salwa senyum sini tau, dia cakap macam tu. Apa yang Hazrin dah buat ni? Dia termenung lah. Termenung terfikir kan. Salwa bawa Hazrin datang ke rumah dia. Hazrin dijamu lagi dengan bubur kacang masa tu. Kamu sukakan anakku? Kata Tok Penghulu. Tersembuhlah air bila Hazrin dengar macam tu. Saya baru je kenal dengan Salwa satu hari tu. Saya perlu masa nak kenal dengan Salwa lagi. Tok, boleh saya tahu dekat mana kawan-kawan saya? Tanya Hazrin pada Tok tu. Oh, mereka dah pulang. Balas Tok tu. Lagi sekali lah nak terbatuk Hazrin bila dengar macam tu. Takkan mereka tinggalkan aku? Dia fikir macam tu lah. Tok biar betul. Takkan diorang tinggalkan saya dekat sini Tok? Tok bergurau ya. Hazrin tersenyum macam senyum sedih. Masa bila aku bergurau? Mereka memang dah tinggalkan kampung ni malam tadi. Engkau yang minta supaya ditinggalkan sebab sukakan Salwa, kata Tok Penghulu. Mata Hazrin tunduk. Hazrin jadi bingung tau. Adakah aku betul tinggal di kalangan manusia? Ataupun penglihatan aku ni dibutakan sementara? Salwa dipegang tangan Hazrin. Tangan ini yang menyentuhku semalam. Kenapa perlukan masa? Kenapa tak setujukan saja perkahwinan ini? Salwa dah mula sayangkan dia Tok. Salwa tiba-tiba bersuara lembut je. Meremanglah badan Hazrin bila dengar Salwa cakap macam tu. Jadi Hazrin dia tarik nafas panjang-panjang. Aku harus segera selesaikan masalah ni, kata Hazrin dalam hati lah. Dia tak nak berpanjang-panjangan dah. Lepas tu Hazrin dia berjalan keliling kampung. Hazrin terjumpa dengan Tok Ali. Tok, saya tahu Tok, saya tinggal di alam lain. Maafkan saya Tok. Mungkin saya ada menyinggung perasaan Tok, tapi tunjukkanlah saya jalan yang betul Tok. Sesungguhnya saya tak tahu Tok di kalangan makhluk Allah yang terpuji. Janganlah manfaatkan manusia yang sering leka macam saya ni ke dalam dunia Tok. Panjang lebar lah Hazrin ni merayu kan. Bagaimana engkau yakin yang engkau berada di alam lain? Wahai anakku, jika betul engkau mahu tahu, maafkan aku. Raden memaksa aku untuk menarik engkau berada di alamku supaya dia senang untuk membalas dendam. Kata dia macam tu. Balas dendam apa pula ni? Bila masa pula aku berdendam dengan dia? Kenal pun tak. Hazrin mengeluh tau.
Tok Ali kata kawan-kawan Hazrin ni malam tadi dah dibawa ke Rambung. Lepas tu Hazrin pula dah disembunyikan oleh Sarwar. Sebab diorang tahu yang Hazrin ni je yang boleh pulihkan keadaan kampung tu. Jadi Hazrin duduk dekat serambi rumah sambil dia merokok tau. Seakan macam tak logik lah benda ni dekat dia. Nak jadi gila dia kalau dia nak ceritakan segala benda tu dekat orang luar. Tok Penghulu datang masa tu. Jika ada sesuatu yang pernah engkau mulakan, akhirinya dengan baik. Tok, bawalah saya berjumpa dengan Radin. Saya nak selesaikan perkara ni, kata Hazrin lah masa tu. Di sana engkau tidak berkuasa, malahan tak boleh berunding. Senjata engkau di sana hanyalah iman, balas Tok Penghulu. Aku sengaja arahkan Salwa untuk menggoda engkau, tapi walaupun iman kau goyah, kau tak buat apa-apa dengan dia. Berdepanlah dengan Radin, selesaikan masalah yang berlaku. Tok berlalu pergilah time tu. Lepas tu Hazrin dibawa pergi ke Rambung sebelah malam oleh beberapa orang kampung lah masa tu. Sunyi, tak ada orang pun. Obor banyak di keliling kampung. Tiba-tiba mata Hazrin tertangkap sesuatu. Kelibat manusia tua bercangkung ke halaman. Hazrin pandang keliling. Orang kampung yang mengiringi dia dah tak ada dah. Maaf saudara, mungkinkah engkau Radin? Tanya Hazrin lah dalam keadaan berani. Engkau kenal Radin Rapid? Dia bersuara garau tau. Maaf, aku tak kenal. Adakah aku pernah berbuat sesuatu yang mengancam hidup engkau, wahai saudara? Hazrin dia cuba nak berbahasa-bahasi lah. Dia macam nak cuba nak ambil suasana. Engkau kenal Maya? Kau tahu apa perjanjian ayahku dengan Maya? Maya dah berjanji untuk mengotakkan segala janji pada ayahku. Tapi engkau terlebih dahulu membunuh ayahku, balas dia. Lepas tu Hazrin senyap, membisu. Dah diduga dah apa yang terjadi ada kaitan dengan Maya. Seharusnya kau tahu apa yang ayahmu buat padaku terlebih dahulu. Kita berdua makhluk Allah berkongsi dalam dunia yang serba nyata. Cuma kehidupan kita berbeza. Kenapa ayah engkau setuju untuk mengkhianati aku? Masa tu dia tengah marah sikit lah. Biar dia tahu dia tengah geram kan. Wahai pemuda, dunia aku dan duniamu tak jauh berbeza. Mudah alpa dengan apa yang dijanjikan sampai lupa apa yang ada di depan mata. Engkau dan aku tak jauh beza. Engkau juga terkutuk di usia muda. Engkau sanggup berbuat sesuatu yang dilaknat Allah. Sekarang engkau tuding jari dosa engkau pada ayahku pula. Kata dia dalam keadaan marah tau. Wahai hamba Allah, aku akui kesilapan yang dah aku lakukan. Tapi kenapa engkau meneruskan amarah ayahmu? Kenapa engkau menzalimi wilayah ni? Kenapa engkau menghukum kesalahan aku ke atas kawan-kawan aku? Aku tahu engkau makhluk bunian yang berkongsi dunia dengan kami. Maafkan aku di atas perbuatanku kepada ayahmu. Kalau ia boleh menebus kembali ayahmu, aku akan lakukan. Tapi jika kau suruh aku menjadi hambamu, aku akan melawan, kata Hazrin. Lepas tu tiba-tiba penglihatan Hazrin jadi gelap tau. Hazrin rebah ke tanah masa tu. Hazrin bangun. Macam mana Hazrin boleh ada dekat hospital? Pelik kan? Hazrin panggil nurse. Siapa yang bawa saya ke sini? Dia tanyakan nurse tu tau. Oh, ada beberapa orang bersama dengan beberapa orang polis mendaftarkan cik. Jawab nurse tu. Keluarga saya tahu ke apa yang berlaku? Hazrin tanya lagi. Ya, mak ayah encik baru je keluar sebentar tadi. Tapi encik dimasukkan ke hospital bersama lagi 9 orang kawan encik. Tapi mereka dah pun discharge last pagi tadilah. Lega lah Hazrin dengar. Boleh telefon orang yang daftarkan saya masuk ke sini. Tapi jangan maklumkan dulu pada orang tua saya ya. Saya pohon sangat. Masa tu datang seorang ustaz dan 2 orang anggota polis dekat katil Hazrin. Dah seminggu kami buat rondaan. Kami perasan ada 3 biji kereta parking dekat tepi jalan dekat area Pecan Baling. Disebabkan tu kami dikerahkan untuk buat siasatan lah. Malangnya tak mendatangkan hasil. Kami juga dah cuba hubungi pihak universiti dan ahli keluarga, tapi jawapannya masih negatif. Nasib baik ada seorang hamba Allah sudi untuk bantu kami. Ini dia Ustaz Nizam. Kata polis tu panjang lebar. Alhamdulillah adik dah sedar. Adik bermain dengan api ni. Adik biarkan api tu merebak. Disebabkan tu kehidupan adik tak tenteram kan? Abang rasa adik dah dapat menduga apa yang abang nak cakap kan?
Tapi nasihat abang satu je. Setiap perjanjian syaitan dengan manusia 100% mendustakan dan menyesatkan. Jangan sesekali adik terjerumus dengan dalam godaan. Perkampungan yang adik jumpa tu, itu perkampungan bunian. Nasib baik Tok Penghulu kampung tu berjumpa dengan tuan guru abang, menceritakan apa yang berlaku kepada adik dengan kawan-kawan adik. Yang berpunca daripada adik sendiri. Sekarang api yang membakar dan semakin merebak. Ayah dia dah dihapuskan, tapi adik dia tak dapat dihapuskan. Adik bernasib baik kami sempat datang sebelum keadaan menjadi semakin parah. Dekatkanlah diri dengan Allah. Bukan hanya sekadar berani, itu tak cukup. Berani tanpa iman umpama ada senjata tapi tak bijak gunakannya. Monolog Ustaz Nizam tu panjang lebar. Lepas tu Hazrin dia menangis. Hazrin fikir apa yang terjadi, dah sampai pada noktah dia. Tapi ia saling berkait tau. Perkara ni dah melibatkan ramai orang. Yang Hazrin takut ia mungkin akan mengganggu keluarga dia nanti. Alhamdulillah lah, Hazrin banyak dah berubah. Hazrin nak memperkuatkan benteng iman dia. Dia nak mendalami ilmu agama dengan lebih mendalam. Alhamdulillah. Tapi tidaklah Hazrin tu maksum. Hazrin masih merangkak, masih belajar juga. Sekurang-kurangnya apa yang Hazrin bakal hadapi selepas ni, Hazrin dah bersedia. Hazrin, dia teringatlah dia pernah baca satu cerita tentang pengalaman masuk ke dunia bunian dekat Baling. Hazrin rasa mungkin perkampungan tu perkampungan yang sama lah, wallahualam. Pengalaman kawan-kawan Hazrin lagilah tak tahan. Diorang tengah melayang awet bunian tu, tiba-tiba kepala kena ketuk dengan sesuatu. Sedar-sedar dah ada dalam kurungan, dilayan macam hamba tau. Diberi makan ulat macam tu semua. Alhamdulillah lah. Yang penting diorang tu selamat. Banyak penderitaan yang diorang alami selepas tu. Walaupun naik turun hidupnya Hazrin ni, Hazrin bersyukurlah makin lama kekuatan Hazrin bertambah. Dan cerita Hazrin ni, cerita tu adalah dari pengalaman sebenar Hazrin tau. Nampak memang macam tak logik, tapi hakikatnya itulah yang berlaku atas dosa Hazrin sendiri. Hazrin perasan ramai yang tak percaya cerita tentang Maya. Hazrin pun tak boleh nak buat orang percaya bulat-bulat apa yang Hazrin karang. Cuma ianya memang realiti kehidupan Hazrin. Ambillah yang baik, buang yang tak baik. Kita ikut yang mana yang boleh jadikan sebagai toladan korang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.